Perempuan. Ini semua rancangan kau kan? Tuan jangan nak tuduh saya bukan-bukan. Takkanlah saya nak cerita semua benda yang tuan dah buat dekat saya. Engkau ni jangan. Sekarang ni, kita dah terlanjur. Suka atau tidak, tuan kena bertanggungjawab. Kau dengar sini. Aku tak pernah berkasar dengan perempuan. Jangan sampai engkau perempuan pertama yang aku pukul. Seriuslah tuan nak berkasar dengan saya. Baru tadi tuan belai saya dengan penuh kasih sayang. Tuan pun suka dengan sentuhan saya kan? Hei, Jas. Sabar, Jas. Aku tak boleh bersabar dengan perempuan ni, Farouk. Aku kenal dia tak sampai 1 jam pun. Tiba-tiba semua benda ni jadi. Cepatlah tuan. Nanti lambat atau tunggu pula. Kau tak payah ikut akulah. Antara engkau dengan aku tak ada urusan. Masa tak terasa henti walaupun bertemu lagi. Ku tak. Kenapa Papa pandai-pandai buat keputusan Tok Hana? Apa yang Papa buat ni terbaik, Tuan. Terbaik? Papa cakap terbaik? Papa tahu kan Hana masih sayang Ijaz? Hana sendiri dah nampak kan apa yang dia dah buat tadi. Hana masih sayang kat dia lagi ke? Tak, Hana tahu Ijaz tak macam tu. Mungkin betul dia kena perangkap. Apa pun Hana nak cakap, Papa tetap dengan keputusan Papa. Okey? Tapi Papa jangan menyesal kalau Papa hilang Hana. Hana benci Papa. Hello? Kau ni siapa? Hana? Hana? Hana, jom. Silakan masuk, Cik. Tira? Jom, kita ke ruang tamu. Kamu dah tunggu tu. Jom. Sila duduk. Jangan takut, kat dalam rumah ni tak ada CCTV. Saya cuma nak pastikan je. Takut sekali lagi saya dikatakan penipu. Sebenarnya Uncle tak tahu siapa yang cakap betul, siapa yang cakap bohong. Anak Uncle cakap dia tak kenal dengan kamu. Lagi kalau dia tertangkap, mana nak ngaku? Kau ni memang jahat kan? Along masih nak menipu Bapa dah buat keputusan, majlis Along akan berlangsung juga. Bapa nak Along bernikah dengan Tira. Along takkan kahwin dengan perempuan ni. Kenapa kau buat semua benda ni kat aku? Sudahlah Tuan. Jangan nak berlakon lagi.
Tuan dah janji nak kahwin dengan saya. Sebelum ni, Tuan memang nak putuskan pertunangan Tuan dengan Cik Hana. Betul ke? Betul ke Along nak putuskan pertunangan? Jawab. Ya, tapi Tapi saya yang halang. Saya kesiankan Cik Hana. Allah Akbar. ada apa Datuk ajak saya jumpa? Kita lupakan apa yang terjadi semalam. Papa nak percepatkan perkahwinan kamu dengan Hana. Tapi kenapa Datuk? Papa rasa semua harus beri peluang kedua. Datuk, saya rasa saya dengan Hana tu memang tak ada jodoh. Hana selalu sayangkan kamu. Dia tak percaya apa yang dah berlaku semalam. Tapi perasaan tu dah tak sama lagi Datuk. Kepercayaan antara kami tu dah tak ada. Jadi betul lah kamu ada hubungan apa tu. Papa tak percaya kamu buat semua. Sekarang ni semua tak tahu kecuali keluarga kita. Kita boleh tutup cerita ini dan Papa tahu macam mana nak tutup mulut perempuan. Datuk, saya rasa kita kekalkan je lah dengan cadangan pertama Datuk tu. Kamu sanggup tengok anak kecewa? Saya dah fikir, saya tak nak teruskan. Kenapa kamu egois? Saya minta maaf Datuk. Apa kau cakap tadi? Lelaki tu putus tunang? Ya. Tak sangka senang betul kerja aku. Dan aku ada satu berita baik lagi untuk kau. Kita orang bakal kahwin. Hah? Kau jangan cakap ni pun rancangan kau. Ya. Tapi bahagian kena tangkap kering tu bukan rancangan aku. Bagus juga. Senang kerja aku. Habis tu takkan kau nak terus kahwin dengan dia? Ya. Aku akan kahwin dengan dia. Dan masa tu, aku akan pastikan Hana perempuan paling malang sebab kehilangan Ijaz. Kau jangan buat kerja gila lah. Kahwin bukan benda kecil. Takkan kau nak serah diri je dekat lelaki tu? Aku tak puas tengok dia nangis masa kita orang kena tangkap. Aira, aku tahu niat sebenar kau. Tapi bukan ini. Tolonglah jangan teruskan. Aku tahu apa yang aku buat. Kau jangan risau. Dan aku nak kau rahsiakan semua ni dari keluarga kau. Hello? Ini aku, Siapa? Nadim Ijaz. Aku nak jumpa kau sekarang. Sekarang? Ya, nanti aku bagi kau location. Kau jangan lambat. Panjang umur dia. Aku pergi jumpa dia kejap. Apa-apa aku call kau. Aku ikut kau? Tak apa. Ya Allah ya Tuhanku. Tolonglah jaga sahabat aku. Janganlah sampai dia tersasar jauh. I masih sayangkan you, Ijaz. Dan ada satu benda yang you kena tahu pasal perempuan tu. You ni memang tak tahu malu kan? I yang tak tahu malu atau you?
You ingat you boleh tipu I ke? I tak perlu pun untuk you percayakan I. You ingat you boleh sorokkan identiti you ke? You ingat I tak kenal siapa you yang sebenarnya?